ataupun pihak utility, bergantung kepada situasi. Tapi dua yang terbesar adalah JKR dan PBT. Sebab PBT ni dia memegang semua utility, syarikat utility pemaju dan sebagainya. Jadi sekiranya brother semua nak buat tuntutan kepada pihak PBT ataupun pihak JKR, selalunya pertama sekali yang saya nasihatkan adalah nombor satu, dapatkan laporan polis yang dengan jelas menerangkan bahawa kejadian kemalangan itu ataupun kerosakan harta benda itu disebabkan oleh laluan rosak. Laluan rosak itu penting di dalam laporan brother semua. Kemudian sekiranya ada kecederaan, saya nasihatkan supaya pergi ke hospital dan mendapatkan bil ataupun nasihat doktor, saranan doktor sekiranya ada berlaku. Contohnya lah, kata kalau saudara pengsan, blackout, make sure pergi buat scan, sebab kita tidak tahu apa akan jadi selepas itu. Kecederaan dalaman yang kita tidak nampak, didapatkan laporan doktor. Dan kemudian tentang kenderaan brother, saya sarankan supaya mendapatkan sebut harga daripada bengkel-bengkel yang dipercayai. Jadi itu pertama sekali laporan polis, yang kedua bil doktor, kemudian yang ketiga sebut harga daripada bengkel-bengkel. Kemudian apa yang saudara boleh buat adalah brother semua boleh pergi ke JKR ataupun PBT yang menyelia di kawasan terbabit. Pastikan bahawa brother tahu